Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus PLIN 1102 yang bertajuk pengurusan wang dalam kalangan pelajar IPG menggunakan model POLIA. Pengurusan kewangan ini merupakan satu kemahiran hidup yang sangat penting. Sebagai pelajar IPG, kita bukan sahaja perlu menguruskan masa dan pembelajaran, malah kita juga perlu menguruskan kewangan dengan bijak supaya elang yang diterima mencukupi namun untuk menampung keperluan sepanjang bulan. Sekarang saya akan serahkan kepada Aina Balkis. Okay, terima kasih Amber. Okay, sekarang saya akan menerangkan pula pasal pengenalan kita. Okay, kita semua mengetahui bahawa pelajar IPG ni menerima allowance sebanyak RM430 sebulan. Walaupun allowance ini dapat membantu mengurangkan beban kewangan, kita masih perlu membayar pelbagai peranjaan seperti kita punya makanan, pengangkutan, internet, bahan pembelajaran serta keperluan harian. Sekiranya wang tidak diuruskan dengan baik, pelajar mungkin menghadapi masalah kewangan sebelum hujung bulan sehingga terpaksa meminjam wang daripada rakan ataupun meminta bantuan daripada ibu bapa. Okey, seterusnya kumpulan kami memilih satu situasi masalah harian bukan rutin yang sering berlaku dalam kalangan pelajar IPG, iaitu bagaimana mengurus allowance bulanan supaya semua keperluan dapat dipenuhi tanpa berhutang. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, kami menggunakan model POLIA, iaitu satu model penyelesaian masalah yang sangat sesuai digunakan dalam kehidupan seharian kerana langkah-langkahnya mudah difahami dan sistematik. Model POLIA mengandungi 4 langkah utama, iaitu memahami masalah, merancang penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, menyemak semula jawapan. Melalui langkah ini, kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah secara lebih teratur dan berkesan. Seterusnya, kami akan menerangkan langkah pertama, iaitu memahami masalah. Langkah pertama dalam model POLIA ialah memahami masalah. Langkah ini merupakan langkah yang paling penting kerana jika kita gagal untuk memahami masalah dengan betul, penyelesaian yang dipilih mungkin tidak sesuai ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dalam situasi yang diberikan, seorang pelajar institusi pendidikan guru menerima elang bulanan sebanyak RM430. Walaupun jumlah elang tersebut kelihatan mencukupi pada pandangan pertama, pelajar masih perlu membahagikan wang itu untuk pelbagai keperluan sepanjang bulan. Oleh sebab itu, pelajar perlu mengetahui dengan jelas jumlah wang yang diterima serta jumlah pembelajaran yang perlu ditanggung setiap bulan sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. Berdasarkan situasi yang diberikan, pelajar memperuntukkan RM180 untuk makanan. Pembelajaran makanan merupakan antara keperluan yang paling utama kerana makanan diperlukan setiap hari untuk pelajar mempunyai tenaga bagi menghadiri kuliah, melaksanakan tugas dan juga untuk menjalani aktiviti harian. Jika pelajar tidak menguruskan perbelanjaan makanan dengan baik, mereka mungkin akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan makanan yang mencukupi pada hujung bulan. Oleh itu, pembelajaran makanan perlu dirancang secara berhemah agar kesihatan dan prestasi pelajar tidak terjejas. Seterusnya, sebanyak RM60 diperuntukkan untuk kos pengangkutan. Wang ini digunakan bagi menampung kos pembelajaran seperti tambang bas, minyak, motosikal ataupun perjalanan ke lokasi praktikum dan urusan akademik yang lain. Pengangkutan juga merupakan satu keperluan kerana tanpa kos pembelajaran yang mencukupi, pelajar mungkin menghadapi kesukaran untuk hadir ke kelas atau menyertai aktiviti yang diwajibkan oleh institut. Selain itu, pelajar juga turut memperuntukkan RM40 bagi pembayaran internet kerana pada masa kini kebanyakan tugasan pembelajaran dalam talian, pembentangan dan pencarian maklumat memerlukan pencapaian internet yang stabil. Selain itu, pelajar memperuntukkan RM50 untuk membeli bahan pembelajaran seperti alat tulis, kertas dakwat, pencetak dan juga bahan rujukan. Pembelajaran sebanyak RM20 pula
digunakan untuk kos dobi kerana kebanyakan pelajar tinggal di asrama dan menggunakan mesin basuh berbayar. Di samping itu, pelajar juga turut menyimpan RM30 sebagai simpanan kecemasan bagi menghadapi situasi yang tidak dijangka seperti kecemasan kesihatan, kerosakan kenderaan, kehilangan barang atau keperluan akademik yang mendadak. Kesemua pembelajaran ini berjumlah RM380. Apabila jumlah pembelajaran sebanyak RM380 ini ditolak daripada elang RM430, pelajar hanya mempunyai baki sebanyak RM50. Walau bagaimanapun, pada minggu ketiga, pelajar perlu membeli sebuah buku rujukan yang berharga RM80 bagi tujuan pembelajaran. Buku tersebut penting kerana mengandungi maklumat yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan, membuat ulang kaji dan membuat persediaan menghadapi peperiksaan. Oleh sebab baki yang hanyalah RM50, pelajar masih kekurangan sebanyak RM30 untuk membeli buku tersebut. Situasi ini menunjukkan bahawa pelajar berhadapan dengan dilema untuk memenuhi keperluan akademik tanpa mengabaikan keperluan harian. Sekiranya pelajar menggunakan baki RM50 untuk tujuan lain, sebelum membeli buku, keadaan kewangan akan menjadi lebih sukar. Sebaliknya, jika pelajar mengambil wang daripada simpanan kecemasan tanpa perancangan, pelajar mungkin tidak akan mempunyai wang sekiranya berlaku kecemasan pada masa akan datang. Melalui langkah untuk memahami masalah ini, kita dapat mengenal pasti bahawa isu sebenar bukanlah jumlah elang yang diterima, tetapi cara pelajar menguruskan elang tersebut. Oleh itu, persoalan utama yang perlu diselesaikan ialah bagaimana pelajar boleh menguruskan perbelanjaan bulanan dengan lebih baik supaya semua keperluan dapat dipenuhi, termasuk membeli buku rujukan tanpa perlu meminjam wang daripada rakan atau meminta bantuan kewangan daripada ibu bapa. Setelah masalah difahami dengan jelas, barulah kita boleh beralih kepada langkah seterusnya, iaitu untuk merancang penyelesaian yang paling sesuai. Selepas memahami masalah, langkah kedua dalam model Polya ialah untuk merancang penyelesaian. Pada peringkat ini, kita perlu berfikir secara kreatif, logik dan rasional untuk memilih strategi yang paling sesuai bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Perancangan yang baik sangat penting kerana ia menjadi panduan sebelum kita mengambil suatu tindakan. Sekiranya perancangan dibuat secara tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan, semua pilihan yang ada, penyelesaian yang dipilih mungkin tidak berkesan dan boleh menyebabkan masalah keuangan menjadi lebih serius. Oleh itu, pelajar mestilah meneliti setiap pembelanjaan yang dilakukan dan mengenal pasti bahagian yang boleh dikurangkan tanpa menjejaskan keperluan asas harian mereka. Dalam situasi ini, pelajar perlu untuk mencari jalan mendapatkan sekurang-kurangnya RM30 tambahan supaya dapat membeli buku rujukan yang berharga RM80. Walau bagaimanapun, penyelesaian yang dipilih mestilah tidak menjejaskan keperluan utama seperti makanan, pengangkutan dan pembelajaran. Ini kerana keperluan tersebut penting untuk memastikan pelajar dapat meneruskan kehidupan harian dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oleh itu, pelajar perlu mengutamakan pembelajaran yang benar-benar penting dan mengurangkan perbelanjaan yang masih boleh dikawal. Strategi pertama yang dipilih ialah mengurangkan perbelanjaan makanan daripada RM180 kepada RM160 sebulan. Pengurangan ini boleh dilakukan dengan membawa bekal ke kelas atau membeli makanan di kafeteria yang menawarkan harga yang lebih berpatutan. Selain itu, pelajar juga perlu mengelakkan pembelian minuman mahal, makanan segera ataupun makanan yang dibeli melalui perkhidmatan perhantaran kerana harganya biasanya lebih tinggi.
Pelajar juga boleh merancang menu harian dan membeli makanan mengikut keperluan tanpa berlakunya pembaziran. Melalui perubahan kecil ini, pelajar dapat menjimatkan sebanyak RM20 tanpa menjejaskan keperluan pemakanan harian. Strategi kedua ialah mengurangkan perbelanjaan internet daripada RM40 kepada RM30. Hal ini boleh dilakukan dengan memanfaatkan kemudahan Wi-Fi percuma yang disediakan oleh pihak institut. Kebanyakan tugasan boleh disiapkan di perpustakaan, bilik kuliah ataupun kawasan kampus yang mempunyai campaian internet secara percuma. Selain itu, pelajar juga boleh memuat turun bahan pelajaran ketika menggunakan Wi-Fi dan mengurangkan penggunaan data mudah alih di luar kampus. Dengan cara ini, pelajar dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian tanpa perlu membelanjakan wang yang banyak untuk data internet sendiri. Strategi ini dapat membolehkan pelajar menjimatkan sebanyak RM10. Strategi ketiga ialah kita mengawal pembelajaran terhadap kehendak yang kurang penting. Sebagai contoh, pelajar boleh mengurangkan pembelian makanan ringan, minuman berjenama, aksesori telefon, pakaian baharu ataupun barangan yang tidak benar-benar diperlukan. Walaupun setiap pembelian kelihatan sangat kecil, tapi jika ia dilakukan secara kerap, jumlahnya boleh menjadi lebih besar. Pelajar juga boleh mengamalkan konsep fikir dahulu sebelum membeli. Bagi memastikan setiap pembelian benar-benar diperlukan, dengan mengawal perencanaan ini, pelajar dapat menjimatkan lagi sebanyak RM10. Selain itu, pelajar juga boleh merancang pembelian mengikut keutamaan. Sebagai contoh, buku rujukan perlu didahulukan kerana buku tersebut diperlukan untuk menyiapkan tugasan dan membuat ulang kaji pelajaran. Barang lain yang kurang penting boleh ditangguhkan pembeliannya. Hal ini kerana kita boleh menjimatkan wang pada bulan berikutnya. Kaedah ini juga dapat membantu pelajar menggunakan wang secara lebih berkesan dan mengelakkan pembaziran terhadap perkara yang tidak mendesak. Di samping itu, pelajar juga boleh membandingkan harga sebelum beli sesuatu barangan. Sebagai contoh, pelajar boleh mencari promosi diskaun pelajar ataupun membeli buku di kedai yang menawarkan harga yang lebih rendah. Dengan membuatkan perbandingan harga, pelajar dapat memperoleh barangan yang sama pada harga yang lebih murah. Sekaligus, pelajar dapat membantu pelajar untuk menjimatkan perbelanjaan. Sikap berjimat cermat seperti ini amat penting bagi memastikan wang yang dimiliki digunakan secara optimum. Secara keseluruhannya, jumlah penjimatan yang diperoleh ialah RM40, iaitu RM20 daripada makanan, RM10 daripada internet dan RM10 daripada pengurangan pembelanjaan terhadap kehendak sendiri. Apabila jumlah ini ditambah dengan baki asal sebanyak RM50, pelajar mempunyai sebanyak RM90. Ini bermakna pelajar bukan sahaja mampu membeli buku rujukan yang berharga RM80, malah masih mempunyai baki wang selepas pembelian dibuat. Perancangan ini menunjukkan bahawa pengurusan keuangan yang baik tidak semestinya memerlukan pendapatan yang tinggi, tetapi ia memerlukan kebijaksanaan dalam membuat pilihan, menetapkan keutamaan serta mengamalkan sikap berjimat-cermat dalam kehidupan seharian. Seterusnya kita akan pergi ke langkah yang ketiga. Seterusnya ialah langkah ketiga, iaitu melaksanakan penyelesaian. Selepas semua strategi dirancang dengan teliti, langkah ketiga dalam model Polya ialah melaksanakan penyelesaian. Pada peringkat ini, pelajar perlu mengaplikasikan segala perancangan yang telah dibuat secara sistematik dan berdisiplin. Pelaksanaan ini sangat penting kerana perancangan yang baik tidak akan memberi apa-apa kesan sekiranya tidak dilaksanakan dengan betul. Oleh itu, pelajar perlu memastikan setiap pembelajaran harian benar-benar mengikut bajet yang telah ditetapkan tanpa sebarang pembaziran atau pembelian yang tidak dirancang. Dalam pelaksanaan ini, pelajar mula mengubah struktur pembelajaran bulanan berdasarkan strategi yang telah dipersetujui.
Pembelanjaan makanan yang asalnya sebanyak RM180 telah dikurangkan kepada RM160 dengan mengamalkan kaedah penjimatan seperti memasak sendiri, membawa bekal ke kelas serta memilih makanan yang lebih murah tetapi masih mengekalkan khasiatnya. Pelajar juga lebih berhati-hati ketika membeli makanan supaya tidak berlaku pembelian secara impulsif. Selain itu, pembelajaran internet turut dikurangkan kepada RM40 kepada RM30 dengan memanfaatkan kemudahan Wi-Fi percuma yang disediakan di kampus serta mengurangkan penggunaan data mudah alih di luar kawasan institut. Di samping itu, pelajar juga melaksanakan kawalan terhadap pembelajaran kecil harian yang sebelum ini sering tidak disedari. Pelajar mula mengurangkan pembelian makanan ringan, minuman berjenama serta barangan yang tidak berkaitan dengan keperluan akademik. Walaupun jumlah setiap pembelian tersebut kelihatan kecil, namun jika dikumpulkan dalam tempoh sebulan, ia boleh menjadi jumlah yang besar. Oleh itu, pelajar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan pembelian dan hanya membeli barangan yang benar-benar diperlukan sahaja. Selepas penyesuaian dilakukan, bajet baharu menunjukkan perubahan yang lebih seimbang dan terkawal. Pembelajaran makanan dikurangkan kepada RM160, internet kepada RM30, manakala simpanan kecemasan dikekalkan, tetapi diuruskan dengan lebih berhati-hati. Pembelajaran lain seperti pengangkutan RM60, bahan pembelajaran RM50 dan dobi RM20 masih dikekalkan kerana ia merupakan keperluan asas yang tidak boleh dikurangkan lagi tanpa menjejaskan kehidupan harian pelajar. Jumlah keseluruhan pembelajaran baharu ialah RM340. Apabila jumlah pembelajaran baharu sebanyak RM340 ditolak daripada elang bulanan RM430, pelajar memperoleh baki sebanyak RM90. Baki ini menunjukkan bahawa hasil pelaksanaan strategi berjimat cermat telah memberikan kesan yang positif terhadap kedudukan kewangan pelajar. Dengan baki tersebut, pelajar mampu meneruskan rancangan utama iaitu membeli buku rujukan yang berharga RM80 tanpa perlu meminjam wang daripada sesiapa. Setelah buku rujukan dibeli, pelajar masih mempunyai baki sebanyak RM10. Walaupun jumlah ini tidak besar, ia tetap menunjukkan bahawa pelajar berjaya menguruskan kewangan dengan baik sehingga semua keperluan penting dapat dipenuhi. Situasi ini membuktikan bahawa sedikit perubahan dalam tabiat pembelajaran harian mampu memberikan kesan yang besar terhadap kestabilan kewangan seseorang pelajar. Selain melaksanakan perancangan kewangan ini, pelajar juga perlu mengamalkan beberapa amalan pengurusan kewangan yang lebih sistematik dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah mencatat setiap pembelajaran harian supaya semua aliran keluar wang dapat dipantau dengan lebih jelas. Dengan cara ini, pelajar dapat mengenal pasti pembelajaran yang tidak perlu serta membuat penambahbaikan pada bulan berikutnya. Pelajar juga digalakkan untuk menyediakan bajet bulanan sebelum menerima allowance. Dengan adanya perancangan awal, pelajar dapat mengagihkan wang mengikut keutamaan seperti makanan, pengangkutan, pembelajaran dan simpanan. Kaedah ini dapat mengelakkan pelajar daripada berbelanja secara berlebihan pada awal bulan yang boleh menyebabkan kekurangan wang pada penghujung bulan. Di samping itu, pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keperluan berbanding kehendak. Keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pengangkutan dan bahan pembelajaran perlu didahulukan sebelum membeli barangan yang bersifat kehendak atau hiburan. Pelajar juga perlu mengelakkan sikap membeli secara impulsif kerana ia boleh menyebabkan pembaziran yang tidak disedari. Kesimpulannya, pelaksanaan penyelesaian ini menunjukkan bahawa perancangan kewangan yang baik perlu disertai dengan disiplin dan komitmen yang tinggi. Tanpa pelaksanaan yang konsisten,
segala perancangan yang dibuat tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Oleh itu, pelajar berjaya membuktikan bahawa pengurusan kewangan yang bijak mampu membantu mencapai matlamat tanpa perlu berhutang atau bergantung kepada orang lain. Seterusnya, kita masuk kepada langkah model Polya yang terakhir, iaitu menyemak semula penyelesaian. Langkah ini sangat penting kerana ia berfungsi sebagai proses penilaian terhadap keseluruhan penyelesaian yang telah dilaksanakan. Melalui semakan ini, kita dapat memastikan sama ada jawapan yang diperoleh benar-benar menepati kehendak masalah, logik dari segi pengiraan serta berkesan dalam konteks kehidupan sebenar. Selain itu, proses ini juga membantu kita mengenal pasti sebarang kesilapan kecil yang mungkin berlaku semasa proses merancang atau melaksanakan penyelesaian. Oleh itu, semakin semula bukan sekadar mengesahkan jawapan akhir, tapi juga satu bentuk refleksi untuk menambah baik kemahiran penyelesaian masalah pada masa hadapan. Dalam situasi ini, semakan dilakukan dengan menilai semula keseluruhan bajet pelajar. Pelajar menerima allowance sebanyak RM430 dan selepas pelaksanaan strategi penjimatan, jumlah perbelanjaan yang telah disusun semula ialah RM340. Oleh itu, baki kewangan yang telah diperoleh ialah sebanyak RM90. Setelah itu, pelajar menggunakan RM80 daripada baki tersebut untuk membeli buku rujukan yang diperlukan bagi tujuan pembelajaran. Selepas pembelian dibuat, pelajar masih mempunyai baki sebanyak RM10. Hasil ini menunjukkan bahawa semua keperluan penting dapat dipenuhi tanpa berlaku kekurangan wang atau kebergantungan kepada orang lain. Semakan ini juga membuktikan bahawa strategi yang dirancang pada langkah 2 dan dilaksanakan pada langkah 3 adalah berkesan dan realistik. Hal ini kerana setiap pengurangan perbelanjaan yang dibuat tidak menjejaskan keperluan asas pelajar seperti makanan, pengangkutan dan pembelajaran. Sebaliknya, pengurangan tersebut lebih tertumpu kepada perbelanjaan yang boleh dikawal dan dikurangkan tanpa memberi kesan besar kepada kehidupan harian. Oleh itu, keseimbangan antara keperluan dan kehendak dapat dicapai dengan baik melalui perancangan yang teliti. Walau bagaimanapun, melalui proses semakan ini juga kita dapat mengenal pasti bahawa masih terdapat beberapa alternatif lain yang boleh dipertimbangkan untuk menambah baik lagi pengurusan kewangan pelajar. Contohnya, pelajar boleh meminjam buku rujukan daripada perpustakaan institut sekiranya buku tersebut tersedia dalam koleksi. Kaedah ini dapat mengurangkan keperluan untuk membeli buku baharu dan seterusnya menjimatkan lebih banyak wang. Selain itu, pelajar juga boleh berkongsi pembelian buku dengan rakan sekelas, di mana satu buku digunakan secara bergile-gile atau dijadikan rujukan kumpulan. Alternatif lain yang boleh dipertimbangkan ialah membeli buku terpakai yang biasanya dijual pada harga yang lebih rendah tetapi masih mempunyai kandungan yang sama. Pelajar juga boleh mencari versi digital atau dikenali sebagai e-buku yang kadang-kala disediakan secara percuma atau pada harga yang jauh lebih murah berbanding buku fizikal. Dengan perkembangan teknologi masa kini, banyak bahan pembelajaran boleh diakses secara dalam talian, sekaligus membantu mengurangkan beban kewangan para pelajar. Selain itu, proses semakan juga membolehkan pelajar menilai semula tabiat perbelanjaan harian mereka. Pelajar boleh bertanya kepada diri sendiri sama ada semua perbelanjaan yang dibuat benar-benar diperlukan atau terdapat perbelanjaan yang masih boleh dikurangkan. Refleksi ini penting supaya pelajar tidak hanya berjaya menyelesaikan masalah sekali sahaja, tetapi juga dapat membina kemahiran mengurus kewangan yang lebih baik untuk jangka masa yang panjang. Di samping itu,
Semakin semula juga membantu pelajar memahami bahawa pengurusan kewangan bukan hanya bergantung kepada jumlah wang yang diterima, tetapi lebih kepada disiplin, perancangan dan keutamaan dalam membuat keputusan. Walaupun jumlah allowance adalah tetap, cara seseorang menguruskan wang tersebut akan menentukan sama ada mereka mengalami kekurangan atau mempunyai kelebihan. Oleh itu, kemahiran membuat keputusan kewangan yang bijak amat penting dalam kehidupan seorang pelajar. Sebagai kesimpulannya, langkah menyemak semula ini membuktikan bahawa penyelesaian yang dilaksanakan adalah berjaya dan memenuhi objektif masalah. Pelajar bukan sahaja dapat membeli buku rujukan yang diperlukan, tetapi juga masih mempunyai baki wang walaupun sedikit. Lebih penting lagi, proses ini memberi peluang untuk menilai semula keberkesanan strategi yang digunakan serta memperbaiki kelemahan dalam pengurusan kewangan. Dengan ini, pelajar akan menjadi lebih matang, bijak dan berdisiplin dalam menguruskan kewangan pada masa akan datang. Bukan sahaja sebagai pelajar, tapi juga sebagai individu yang bersedia menghadapi kehidupan yang sebenar. Sebagai rumusan, pengurusan wang merupakan satu kemahiran yang sangat penting bagi setiap pelajar. Dengan perancangan kewangan yang baik, pelajar dapat mengelakkan masalah kewangan dan juga memastikan semua keperluan harian dapat dipenuhi. Sekarang saya akan serahkan kepada Aina Bakis. Selain itu, penggunaan model Polya dapat membantu kita menyelesaikan masalah secara lebih sistematik. Di antara 4 langkah yang dibenarkan oleh model Polya, ia dapat memudahkan kita untuk memahami masalah, merancang strategi yang sesuai, melaksanakan penyelesaian dan akhirnya kita dapat menyemak semula jawapan yang kita dapat. Okey, melalui situasi yang telah dibentangkan, jelas bahawa maupun pelajar IPG hanya menerima allowance sebanyak RM430 sebulan, mereka masih mampu mengurus kewangan dengan baik sekiranya mengutamakan keperluan, mengawal perbelanjaan dan mengamalkan sikap berjimat cermat. Akhir kata, kami berharap pembentangan ini dapat memberi kesedaran kepada semua dan semoga ilmu yang dikongsikan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian dan membantu kita menjadi individu yang lebih berdisiplin serta bijak membuat keputusan kewangan. Sekian, terima kasih.